Bismillahirrahmanirrahim. Beraneka warna jenis amal perbuatan kerana bermacam-macam pula pemberian kurnia Allah yang diberikan pada hamba. Kerana itu, tiap orang soleh yang menuju ke suatu makam tingkat harus mengerti dalam ibadah yang mana ia merasakan nikmat ibadah. Maka disitulah ia terbuka baginya apakah dalam sembahyang ataupun puasa dan lain-lain. Jadi maknanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, pada hamba-hamba yang soleh, untuk menaikkan darjat ataupun meningkatkan keimanan seseorang itu. Dia berbagi berbagai-bagai cara. Kadang-kadang melalui sembahyang, kadang-kadang melalui puasa, kadang-kadang melalui zikir, kadang-kadang melalui politik, ekonomi, sosial, kesenian dan sebagainya. Dan dia merasakan nikmat melakukan ibadah-ibadah tadi. Maka dengan cara itulah Allah Ta'ala meningkatkan iman seseorang. Kadang-kadang seorang itu dia berjihad fisabilillah, dia duduk di medan perang, dia merasa nikmat cara begitu. Maka sebenarnya di situ Allah Ta'ala telah menaikkan keimanannya. Ada seorang dia bergiat di dalam bidang politik. Dia berasa bernikmat dalam bidang politik. Dia melaksanakan perintah Allah di dalam pentadbiran negara. Maknanya Allah telah mengangkat darjatnya. Misalnya Umar Abdul Aziz, dia menjadi pemimpin negara. Allah Ta'ala mengangkat imannya kerana dengan keadilannya, dengan amanahnya, dengan dakwah yang disampaikan. Walaupun orang-orang lain tak berjaya, tapi Allah Ta'ala memberikan kepadanya melalui kepimpinan. Begitu juga seorang itu dia jadi cikgu, dia mengajar. Dia mengajar dengan penuh amanah yang diberikan kepadanya. Itu satu daripada ibadah, mengajar manusia daripada kejahilan kepada kebenaran. Ini Allah Ta'ala mengangkatkan imannya. Itu kan maknanya cara Allah Ta'ala memberi kepada manusia ni berbagai-bagai jenis amal perbuatan yang diberikan kepada-Nya. Bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang soleh, meningkatkan dia punya keimanannya di sisi Allah. Kalau orang soleh itu berasa nikmat dengan sembahyang, maka dia tingkat iman dia dengan sembahyang. Kalau diberikan rasa nikmat dia melalui puasa, dia berpuasa, meningkat. Misalnya dia diberikan kerja membawa jemaah haji ke Mekah. Itu satu pekerjaan yang soleh, sekurang yang baik. Di situ meningkatkan dia punya keimanan. Seorang petani, dengan petani tadi boleh meningkatkan iman dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui itu dia bagi zakat. Kalau tidak ada pertanian, tidak ada peternakan, macam mana dia nak menghulurkan zakat? Ini satu daripada Allah mengangkat imannya, seperti Qabil dan Habil. Allah uji mereka dengan tanam-tanaman. Qabil, dia memberi zakat daripada buah-buah yang buruk. Manakala Habil pula diuji dengan ternakan, dia telah memberi zakat yang terbaik daripada kambing-kambingnya. Di sini menaikkan iman Habil di sisi Allah.